Perkongsian kali ini adalah mengenai TB Part 1. Ramai orang ingat TB ni apa? Penyakit dulu-dulu je kan? Tapi hakikatnya TB ni sedang meningkat di Malaysia dan dia berlaku sekarang. Tahukah anda dalam minggu kelima sahaja tahun 2026 sahaja, Malaysia merekodkan 2,571 kes TB yang aktif. Dalam seminggu ada 503 kes baru dikesan. Ini bukan angka yang kecil. Ini bukan cerita luar negara. Dia berlaku di mana? Dia berlaku di Malaysia dan dia berlaku sekarang. Lebih mengejutkan, 85% kes TB melibatkan warga tempatan, bukan orang asing. Orang kita sendiri. TB ini merebak melalui apa? Melalui udara. Kita batuk, kita bersin, bercakap rapat. Terutama dalam ruang tertutup. Dia lebih kurang macam mana kita dapat COVID-19 positif. Ramai yang tak sedar mereka dijangkiti TB. Sebab apa? Sebab simptom awal nampak macam batuk biasa. Sebab apa? TB bukan sebab kotor, TB bukan sebab miskin, TB boleh kena kepada sesiapa saja. Kalau video ini buat anda sedar, tinggalkan komen sedar. Kita sambung part 2 nanti, kita tengok siapa yang paling berisiko dan kenapa kes ini makin meningkat di Malaysia. Akademi Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.